Hai rakan-rakan, dalam 30 saat ni kami ada berita panas dari Grab yang korang tak nak lepaskan. Grab Scholar, Karta Dashcam, pembayaran QR dalam aplikasi, Streak Plus, rebate BYD dan Kasem. Jangan ke mana-mana, tonton video ini sampai habis untuk tahu semua info menarik. Let's go! Salam rakan-rakan di luar sana. Selamat datang ke segmen Rakan Grab News, tempat di mana kami share berita-berita terkini dari Grab. Nama saya Shana dan hari ini saya dengan orang popular ni dari TikTok. Adalah Shana. Hai guys, ini korang biasa tahu sebagai Bro Grab, tetapi hari ini saya Aiman. Hari ini kami ada beberapa topik yang sangat menarik. Pertama sekali, jangan lupa like, share dan subscribe kepada channel Rakan Grab dekat YouTube. Kami nak pastikan channel ini terus hangat dan dapat membantu rakan pemandu dan juga rakan penghantar kita di luar sana, Shana. Okey, kita tak nak buang masa lagi. Jom kita mulakan segmen berita kita. Berita pertama, kami ada berita baik untuk semua rakan pemandu Grab. Streak Plus telah dilancarkan minggu ini. Dengan Streak Plus, anda kini boleh mengawal masa dan produktiviti anda dengan lebih baik serta memaksimumkan insentif yang diperoleh berdasarkan jam atas talian. Bukan lagi bergantung kepada jumlah tempahan semata-mata. Antara kebaikan ataupun kenaikan taraf yang menarik untuk Streak Plus ialah Streak Bundles bernilai sehingga RM260, insentif Hunters iaitu tempah slot Streaks mingguan anda setiap hari Jumaat pada jam 10 pagi dan juga jumlah slot akan ditambah untuk memberi lebih peluang kepada semua. Untuk maklumat lanjut tentang Streak Plus, jangan lupa untuk semak notifikasi dalam aplikasi Grab Driver App anda. Jangan lepaskan peluang ini untuk tingkatkan pendapatan anda dengan program Streak Plus. Berita kedua kita adalah Grab Scholar. Kami sangat bangga untuk berkongsi tentang Grab Scholar, satu inisiatif dari Grab untuk membantu meningkatkan mobiliti sosio-ekonomi melalui pendidikan. Sebanyak 6 pelajar cemerlang telah menerima beasiswa penuh melalui Grab Scholar. Manakala 300 pelajar dari keluarga rakan pemandu, rakan niaga Grab serta komuniti turut menerima bantuan kewangan melalui Go Baraka di bawah dana Grab for Good Fund. Grab Scholar atau lebih dikenali sebagai Anugerah Beasiswa Grab adalah hasil kolaborasi Grab bersama Yayasan Tunku Abdul Rahman dan Go Baraka. Inisiatif ini bertujuan untuk memberi peluang pendidikan kepada rakan pemandu, rakan niaga Grab, ahli keluarga terdekat mereka serta komuniti yang lebih luas. Berita ketiga, pembayaran QR dalam aplikasi. Grab kini memperkenalkan kemaskini terbaru untuk memudahkan urusan pembayaran. Kami mendengar maklum balas daripada rakan-rakan Grab mengenai masalah wang tunai dalam pembayaran servis. Oleh itu, kami telah melancarkan pembayaran QR dalam aplikasi Grab sebagai alternatif yang lebih selamat dan mudah untuk komuniti kita. Apa yang menarik tentang kemaskini ini? Pengguna Grab kini boleh membuat pembayaran melalui QR Code terus daripada aplikasi Grab. Ia memberikan kemudahan dan keselamatan dalam transaksi tanpa tunai. Tetapi, di mana ia dilancarkan? Buat masa ini, kemudahan ini akan dilancarkan terlebih dahulu di Alostar. Tapi jangan risau, kawasan lain akan menyusul tidak lama lagi. Berita keempat, Grab kini melancarkan produk rasmi terbaru iaitu Karta Dashcam yang direka khas untuk meningkatkan keselamatan rakan pemandu di jalan raya. Apakah kelebihan Karta Dashcam? Rakaman video dua kamera, rakaman di dalam dan di luar, kenderaan keselamatan maksimum. Butang SOS kecemasan membolehkan anda mendapat bantuan semasa kecemasan. Ciri bantuan keselamatan memberikan perlindungan tambahan semasa anda memandu. Penjejakan GPS memastikan anda sentiasa berada di laluan yang betul dan selamat. Produk ini sangat bermanfaat terutama untuk rakan pemandu wanita dan mereka yang memandu pada waktu malam. Dan kini, Grab tengah menjalankan kempen khas untuk rakan pemandu
yang terpilih, di mana anda boleh mendapatkan karta dashcam secara percuma serta insentif pemasangan RM70. Tawaran ini adalah terhad, jadi pastikan anda semak notifikasi aplikasi Grab untuk melihat jika anda layak. Untuk rakan pemandu yang lain, jangan risau. Karta dashcam akan ditawarkan secara berperingkat pada masa yang akan datang. Jika anda berminat untuk menjadi rakan pemandu terpilih untuk program seperti ini, jangan lupa untuk daftarkan minat anda melalui link di deskripsi video ni atau scan QR di sebelah. Jangan lepaskan peluang untuk tingkatkan keselamatan anda di jalan raya. Tawaran hebat untuk rakan Grab. Sebelum kita tamatkan segmen berita hari ini, kami ada pengumuman menarik tentang tawaran rebate eksklusif yang sedang berlangsung sekarang. Tawaran ini merupakan tawaran rebate kereta BYD. Dapatkan rebate sehingga RM25,000 untuk model kereta BYD yang terpilih. Tempoh promosi ini hanyalah pada 6 Oktober hingga 31 Disember 2025. Promosi ini eksklusif untuk rakan pemandu dan rakan penghantar Grab sahaja. Akaun yang ditamatkan tidak layak untuk tawaran ini, dan untuk maklumat lanjut sila tekan link yang tertera di bawah. Tawaran kedua, rebate tunai dan voucher petrol. Rebate tunai sehingga RM3,000 apabila anda membeli ataupun menukar kereta baru di Carsem. Voucher petrol sehingga RM1,000 pula untuk rakan pemandu yang baru atau mereka yang menaik taraf jenis perkhidmatan seperti contoh dari GrabCar Standard ke GrabCar Plus. Untuk maklumat lanjut, sila layari link yang tertera di bawah. Itu saja berita untuk hari ini. Terima kasih kerana menonton dan jangan lupa untuk like, share dan subscribe kepada YouTube channel Rakan Grab Official untuk tahu tentang berita Grab yang terkini. Jumpa lagi di segmen seterusnya. Bye-bye.